Bisnes paling selamat untuk geng pencen. Confirm selamat tau. Tak kacau duit pencen langsung. Kewi makin bertambah. Nak buat infak banyak-banyak pun tak ada hal punyalah. Nak fokus ibadah, nak bayar zakat banyak-banyak, nak ziarah kawan-kawan, badan pun makin sihat. Akak-akak, abang-abang pencen sekalian, nak tak Kak Fakihah bantu selamatkan dan beranakkan duit pencen korang? If yes, komen geng pencen nak belajar. Akak-akak, abang-abang geng pencen sekalian, cuba tengok ni. Ini Kak Lela tau. Okay, tengok untung dia lebih daripada 1 juta kan. Kak Lela ni, dia tak pandai sangat pun buat online marketing. Tapi boleh dapat untung lebih daripada 1 juta. Ini membuktikan bahawa sesungguhnya bisnes yang Kak Fakihah buat ni senang sangat-sangat nak buat. Orang muda, orang tak berapa nak muda pun boleh buat tau. Kak Fakihah juga dah sediakan apps untuk akak-akak dan abang-abang sekalian belajar generate income. Jadi kita tak payahlah nak post-post barang, issue yang akan postkan untuk kita. So kalau akak-akak abang dah tak sabar lagi nak tahu lebih detail lagi bisnes apa yang Kak Fakihah buat ni, pergi tekan tudung kuning Kak Fakihah tu. Bawah tu ada link yang isi maklumat yang Kak Fakihah perlukan. Dan Kak Fakihah akan kontak akak-akak abang-abang semua dengan segera. Ikhlaskan hati, rezeki menanti.